Wih, gagah lu katanya. Ini kelepek-kelepek si Cin katanya. Duduk si Cin mu. Hah. Hah? Hilang bajunya dengan tuang skor deh. Malah lu berangkat keraju. Baju hilang sih. Reter suai. Boleh. Curagan handphone. Okey dah. Halo, Assalamualaikum bos. Ayo bos. Ale dah terlambat dah. Jadi bos. Ade. Yo, Waalaikumsalam. Memang berang lo juragan. Mana baju hilang sih. Lihat kamu kerajo kini ya. Yang baju dah sobok. Dan si kalian ni jago laluknya payah li. Taklah inyo lah malah di baju dan. Orang muh kau. Dan cari inyo lah. Terlambat lah dan kerajo nyo. Aku rancak-rancak baju Cina. Aku rancak 1.200.000 cik kau. Kamis. Selit yang lain. Baju ku buruk sejutaan lo lihat. Tu iyo bahannya kok rancak. Apa? Baju orang sawah. Aku rancak baju Cina. Kau belilah. Assalamualaikum. Salam. Cin. Udah dah. Kau sihat, Cin? Kawan Cina. Review. Dari mana tadi kah? Tapi udah bangun hotel di situ. Di mana? Kau di belakang kuah. Orang nak gaji lo gini lah tu udah mantap gajinya punya. Nak tidak ini loh. Di kupiti sing ha. Makayo. Sultan ya. Sultan. Tu ana celik-celik dah. Celik baju dah. Lo. Ini cocok macam juga. Ku cucuk warna Cin pakai kau ha. Gadis Cin. Hei. Ku pitih sing ha. Tenanglah beko udah balik beko. Ini dah tahu dah sih gua. Udah beko pulang dah kerja beko dah singgah mari kau lihat. Sebenarnya lah. Sebenarnya nah. Tu rancak mana Cin nah. Iya dah. Ade beko hari lagak apalah lambat lo dah hantar gaji orang kau. Dah pelu deh. Deh, mai tunggu sekarang dia. Jadi beko dah singgah mari kau. Deh. Pilih saya lalu lumayan teragak. Dah deh. Selok dah. Cin, siapa tadi tu Cin? Dah orang bawah dah. Sejak dulu aja ngajar Cin nah. Pikir seharinya apa yang malitik ke raja ni lah kayu saja. Alah lah. Ni pandai lah dapat baju rancak beko nah. Ya dah. Dapat baju tadi, baju mahal tadi mah. Bok yang beli baju ke lah. Dan bok lah dan beko. Kau ketinggalan saja. Jadi kau bok kau kata nak kawan dia. Maaf dah caru. Sampai kerajo dia. Orang nak jangan saleh dia. Sampai kerajo kau terlembek lo dan. Tadi dah sekalian lah. Beko kedua. Segek tu dah. Di kalian itu. Kenapa? Engkau bela bakar tak? Ingat kau. Ada yang konsep ke? Jom mungkin tak? Assalamualaikum. Salam. Lepas sudah nah. Iya, dapat capek saya tadi daging saya ke anak boda. Piak apa eh? Iya tak? Iya kapayak kah? Itu you tadi minum gudang. Mending kau saya payah. Bahagia lah cinta lo. Bagi lah setiap lo. Ya. Dia ada enggak aneh ha? Memang kau bahasa bakar tak? Iya, bumung kabel terbakar aku lah. Tadi lain ada. Tak ada nang konslet rumah Cin. Ke you dah. Ayo basikal lah Cin lo. Udah tunggu lu ah. Okey. Tunggu deh. Sampai sudah. Dah tunggu lu ya. Betul lah ini cik orang. Cin nak dia ke bawa dah Cin. Tapi dia nak gaya lah.
Maknya. Hari tu. Hari menjadikan dia mahal kalanya. Janji sebulan je dalam peti. Aku dah setahun lah. Inyo dah boleh fikir mana awak tu orang. Kau lagu bini. Tengah inyo lah. Tak se perangnya nak buat. Itu buat tu tak. Mula. Aduh orang lah. Dah. Mau sedang seranduk tengah hari kah? Jadi sekalian dah. Semua nah, dia mencari kaliang, mengai kaliang. Nyo dekor dah. Pertama nyo kan melalui dia lah. Nyo baik ke rumah. Dek wak ibu nyo salah sah pulang jauh lah. Aduh, dia nyo lalu di rumah. Tu dicari pagi. Nyo lah hilang saya baju dan sekali nyo hilang. Nyo ambil nah. Pajar tu acok macam tu nah. Dia nak mencari nyo orang yang. Dek aduh. Sana peti dia sampai udah. Janji sebulan aku dah setahun lah. Lama disuruh saya lalu ada malam ah. Cakap ni. Ngawet dah mah. Oh gara-gara peti nah. Awak pergi cari ya. Gitu, pen dah. Nak dah, tu juragan handphone lah. Halo bos. Hah? Ya dih bos. Beli yang kerajur lah. Bilang aja. Ini pecet. Kerang dalam beg ya. Yo ni baju ni nyuruh. Kau nak carinya? Ni mana kerajur yang gua? Kau cari nyo je leh lu. Cik kuang kerajur ni simbe ang sapom ko kan tuang ko na. Orang mulu kerajur. Ni pecet loh. Dak ada ni lagu dia ko nyo. Ko selesai letak orang pilihan ko. Tak ada ke baju dah. Nah, awak carinya dah. Dua rakyat pilih lah. Ya, awak carinya dah. Ada lah. Yang tak ada tangan ni. Nanti kalau tak, ingat. Betul lah dia jalan ni ujung. Yo, penutup dah bocor tu dah letak saya tu bengkel tu. Ini banyak cik soto lah nya. Dah nutup dah lah tiga, tapi udah selang-selang kan orang. Tapi dok, dah duduk awak lah. Dia taksi tu dah lagi. Tu jalan sebab kau dah sampai tiba. Mereka dah selalu japut dia kalau dah. Mana tadi nyo sangat. Kira ni. Mana tadi? Itu lah. Soboknya. Dia pula 2 hari 2 malam tak makan. Tak lagi nasi bini tu. Lalu disuruh. Cakap gara-gara sekalian ah. Kecak yo le sebulan. Kira lah setahun pikirnya. Itu lah kacau. Dia mau sobok ada putihan. Iya dah. Dia putihan. Ini dia nak bedok. Wah, tak kira. Antu tu baju dia nak tak? Selalu lah. Yo yo. Ada tu awak tamu ini lah. Dah leh. Ini sakit apa jadi putihan sekali. Alah. Yo kon tu repi, yo icil tanang lah. Udah balik baju beko. Oi, di siku ya. Dan yang ba aja di to ko. Dah. Dah. Taklah. Mangga dah. Orang kayu bak ada dah gitu-gituan. Orang kayunya. Butuh ah. Nah, Itu ilah. cerita song ha. Banyak lo orang nak dua ya. Telihnya pengumbalo itik yang ah. Tentu mau itiknya yang ah. Mencari keong kerajuangnya. Tampilan mau deko ah. Kini buka baju ni liang. Ada yang pakai kerajul lah. Kena pecet yang di boseng ah. Iku apa nak pacik air apa? Gini buka je lah baju gini. Ada yang berangkik ni ah. Mana ke juragan Tak kan? jadi buka lah baju tu leh. Aku bayi peti sen.
Pitih no ada lah dah. Tapi banyak pitih. Itu namanya pitih cek dia dah. Dia ceknya betul setas tadi. Lihat, adik calik si dalam ah. Udah. Buka lah baju tu lai. Ini Buka lah lai. Pek. Pitih. baju Den. Tengok barangkik ah. Iko idak ah. Lama, okey dah. Pitih buat aja tu. Pitih no ada lah dah. Tu nang karatang. Lah. Kok kau balagak tu bau sao dak di atas ratus orang awak balagak tu. Ngerti tu. Iya. Bila kau mai pitih? Sebulan dah. Sebulan tu lah setahun petang janji sebulan tu lah setahun lah. Ini mah tu itian lu amu ha tak jual dah. Sao puas pi karyang gini. Cuba dah hantar kau dia dah disuruh dah orang ah. Dia nak banyak tu itian lu dah. Buat nak bayar tu. Wang boleh terhang lagi bang. Dan pertama Liang, kalau nak sukses tu Liang ah, rajin-rajin berusaha dah. Dia. Jangan manang di penampilan tak. Ikut cak labu hang. Baik dah. Aku orang kayu tadi. Calik lah. Musuh orang kayu. Kau betul nak lapan malah cuk dar ya. Mata tadi, lihat tadi tiak si siro. Gimana kerja ini tu? Apa di PT? PT apa buah? Tentu lah. PT ada. PT ler. Tewik. Jan. Dia macam lek mana kan? Tadi dah tidak baca dulu. Dia nak kena masa ya kiku situ. Yang cek dikit deh. Kita lengah-lengah salah. Action. Dia bayang. Dia bayang. Lu kan. Nak apa nak leh. Dah kan tu. Action. Sudah tawakal tak? Merudi. Dia jangan kena situ. Sekolah Lombongan Prima Bumi sekarang. Orang Kan durian. orang kota kalau demo durian Belanda namanya kan begini nih. Kayak rasa makan apa dicucut-cucut ya. Ini durian Belanda ni namanya. Incatnya nih guys. Sangat lama sekali kan. Ingat lapas yang depannya kalau tukang kaya kan. Bercarut-carut rasanya. Kerangkuang ni rasa-rasa diabannya tu. Itu yang gemuk tu gimana nah? Dia tak. Hening saja dia. Menikmati sekali dia menyungkahinya. Ada rasa kecil-kecilnya. Dicucut dah. Enak rasanya nih dah. Adakah iklan dari DC ya? Coba buat lagi. Kau iklan. Durian Belanda. Cucut Anda lagi. pengen sehat? Makan buah durian Belanda. Enak sekali. Enak rasanya. Makannya Dan jaga khasiatnya Rasanya. buat bertenaga Rasanya. energi. Menambah stamina. makannya kayak begini nih. Obat kuat. Dicucut-cucut makannya. Butuh kehangatan. Durian Belanda solusi. Jadi ini bisa lagi. Ahli dalam segala bidang. Galak mereka ya guys. Saya menderita, nggak ada masuk merah dari tadi gitu. Begini lah rasanya nih, kang kameramen. Sedih. Lah nah.